Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi dengan channel aku Macam biasa, channel aku cerita tentang spek-spek yang pasang dekat bengkel aku lah. Okey, ini adalah enjin S1R yang semalam tu pasang. Jadi hari ni aku nak cerita sedikit lah tentang enjin ni. Dia tak ada tujuan nak pergi competition ke apa. Dia hanya nak guna untuk pergi kerja, balik kerja. Jadi dia menggunakan karburator yang macam biasalah, jimat minyak, karburator Wave 125. Tapi kita set balik dia punya pilot minjet. Sebab dalam spek macam ni, kita mula-mula pasang pun, kita nak buka minyak pun dia macam brr. Jadi dia punya pilot dengan minjet aku ubah macam ni. Cerita sikit lah, dia punya minjet lebih kurang aku guna saiz 100. Dia punya pilot jet saiz 37.5 lah. Kalau pakai bok angin lah, pakai bok angin dia pakai 37.5. Tapi bok angin tu aku nak modify sikit. Dia kena buat kalau tak, dia tak cukup sedut. Tepi kiri kanan kena lubang. Yang ni kena cari dia punya hose yang lawas lah. Sebab aku kalau guna balik getah Wave 125, dia tercekik, motor macam tercekik. Okey, enjin ni menggunakan plug coil dari Umar Racing nampak. Umar Racing ni buat mana? Umar Racing LC punya. Okey, dia punya exhaust dia menggunakan dari brand Apido yang tengkuk dia 28. Belakang dia lohong lah, belakang dia besar. Okey, untuk CDI, CDI kita tengok. Okey, untuk CDI biasa lah. Dia menggunakan dari brand ni ya. Banyak jual dekat rumah Oren. Harga pun yalah, kau pun faham lah CDI macam ni, macam mana harga dia. Tapi CDI ni boleh pakai. Kalau terdesak tu boleh lah beli. Okey, magnet masih lagi menggunakan high power. Sebab asal enjin ni high power lah. Okey, kejap lagi kita akan tengok minyak hitam dia naik ke tak. Alright, kita tengok minyak hitam ni Okey, dia punya minyak hitam naik tak ada masalah. Kejap lagi aku belanja bunyi sikit lah. Nak belanja lebih-lebih tak dah malam. Okey, lebih kurang macam tu lah sebabnya aku pun tak nak rem. Hari pun dah malam nampak dah malam. Bengkel aku ni belakang rumah orang, jadi tak syok lah bila rem gila babi. Okey, sedikit sebanyak macam tu lah cerita tentang enjin spek 60 untuk kegunaan harian. Boleh untuk kegunaan harian boleh pakai spek macam ni. Tapi dia punya barang-barang tak terlalu ekstrim lah. Contoh macam cam, CR, exhaust, karburator. Jadi masih lagi macam orang cakap apa, ala-ala besar-besar sikit je kan. Jangan besar-besar sangat lah. Kalau besar-besar sangat, nanti untuk kegunaan harian nanti korang nak bawa santai susah. Okey, episod ni sampai sini dulu. InsyaAllah aku ada buat yang best-best, aku akan update lagi lah. Sehingga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.